Tu dia penuh. Nak pergi mana ni? Saya sibuk study. Misha sibuk study? Study pergi Mekah Syah? Saya tak nak buang masa. Bagus anak ayah ni. Buang beg. Beg penuh. Ni belum lagi macam lagi ada lagi kat belakang. Beg ada dua-dua sini. Oh dia. Hai. Ya, jom. Awas nak senteng sebelah tu. Betulkan dulu. Okey, jom. Hari ni nak claim apa? Breastfeeding mother punya. Tapi jauh sikit macam mana? Sampai ke tak? Sedikit lah. Kat atas tu yang lawa. Nanti kita pindah atas. Ya, hari ni nak claim promo breastfeeding. Tapi nampak macam lain kan? Macam mana dah? Allahumma. Tu yang ayahnya. Dah wajib mana ni? Anak besar hari ni ada yang main. Betul tu. Dia shot. Nak, nak. Senang je. Bagi kamu. I beli kat YouTube. Sekarang aku macam ni tak jadi tempat tu kan. Tak ramai orang tu. Ai on je. Orang dia buka rasa nak ngomong dah. Berapa sedikit lah. Mak dia nak lewa tampuk boleh. Memang belakang apa? Tanah belakang tu. Baik. Oh, yang ni baik. Aku selalu gini saya kena minit. Kita lagi. Tapi yang sedikit ni kalau yang jadi kamera sen Dia pakai hanya. Kalau kesian ni tak ada macam tu. nanti kita minum insya-Allah. Jadi susu awak tak ada habis. Ini nak lebih air. Cukup, cukup. Dah belakang rumah tu lah dah. Patut juga. Ada review. Dia tak kena tu kesian pula pergi inti. Nah. Syah, rasa sikit je. Sedap. Rasa. Makan makanan Gen Z. Republic of Ayam Gepuk. Ni kira orang komunis buka kot. Ayam dia nampak menarik geng. Tapi yang paling mahal yang ni lah. Syah, macam mana Syah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Rasa sikit macam mana? Hai Gen Z, kita buat dia nak kuah rasa. Dan kerupuk. Ayam dia. Menon. Tapi
Macam tak cukup berdosa makan yang makan lemak makan. Lemak mana? Oh, sedap. Picak pedas. Sedap mana tu? Sedap. Boleh kita makan di sini. Dapat bubur sama nasi. Belum berapa dah letak. Goncang dunia. Tak boleh. Tak boleh. Nama dia free food lah. Apa nama sini? Ada. Ya dah. Macam makan nasi sikit lah. Ni pula, dia kopuk lah. Nanti dalam ni tu dia dah makan. Oh, okey. Tidak. Dia masak kat sini macam mana aku buat ni? Kombinasi dengan sambal dah. Parah lah. Lemak dia dah nyaman. Shopping. Okey, tolak. Cik. Beli belah. Ha? Bukan. Bawa yang tu. Ni. Tak dalam ni. Ha. Tak dalam ni. Ha. Lagi satu. Oh, cik. Ada kelas apa tu, Mak? Nak beli mana apa? Mari ya. Ambil satu lah. Biar dua. Dah ikat lagi dua. Okey, tolong tolak Syah. Kuat. Okey tau, tak nampak. Oh, tu dah lena ke? Jujur pusing balik. Larat ke? Ha. Berat. Bisa mana tahu putus asa bagus. Untuk kita sadung tu. Sangat tu ke? Okey, 3 ni sudah lambat. Lepas tu dia tidur pukul 12. Ya Allah, comelnya. Kat mana ni? Lost Paradise. Biru-biru cafe. Acik apa? Misha dah tak heran lah. Kamera ke acik apa? Fikri Zamri. Ha. Nanti apa? Alah, syuk-syuk. Nanti syuk ni makan kat sini. Okay. Hai. Cuti di Park Royal. Uish. Ada orang paling letih. Allah. Saya cek ni. Ha, hai betul. Mana dia sampai? Ha? Oh. Lupa pula. Nah, apa ya ada orang duduk mana tengah makan. Tu dia macam kecil tau. Semua benda. Oh, ni beg sikit. Tu movie room. Beg sikit. Tengok shop. Ha, bed. Oh. Ha. Tu
duduk tepi Syah. Ha. Phone kita auto kadang-kadang. Orang kan ada kids club, cuba tengok kids club kat Mana? Oh, saya tak nampak. Oh, ni lah ais. Apa mineral susu 10 kali. Terdesak oleh lah. Tak nak baby family mak. Itu kan letih sangat. Hai. Jangan fikir. Dekat dengan kids club. Ibu tanya sikit muka dia. Syah. Oh, tu dia. Tu dia. Oi, Maki. Dekat mana sini? Mana kids club? Ya, kita tak balik. Buyik dulu. Assalamualaikum. Tak ada laluan, kecil je. Macam bilik kita itu lah. Tapi sea view kot. Oh, Review. toilet dia kecil juga. Toilet dia. Besok. Wih, dapat baby cot. Itu saja tulis kat situ Amin Syarul tu. Kecil. Yang penting ada kata ayah. Kata saya. Sorry kan. Itu adalah Mana sea view? Tak nampak. Mr. Ramli. Ibu kena scam. Sea view dia tak nampak. Sea view dia tak nampak. Kecewa ibu. Oh lah. Apa tu lah yang kata tu ada timbul je kau hiu. Nampak benda-benda tu? Oh. Apa tu yang excited tu? Wow. Patut sana nampak pantai. Oh, ada water park mini. Apa ni yang nak bawa Syah? Dan ayah. Syah je. Saya tak sabar nak mandi Aisyah. Slide. Aisyah. Okey Aisyah, nak mandi. Tu dia tengok dalam gor tu. Suka. Oh. Berbalik macam tak ngantuk macam tak. Tara, happy birthday to me. Happy birthday to me. Dia. Happy birthday sayang ayah. Macam mana sayang ayah? Tepuk tangan. Yeah, blueberry, my favorite. Tak sabar awak. Oh lah ada blueberry. Ayo. Tara, dia dapat belon. Ada orang tak dapat tengok belon. Tu yang dia tak peduli tu. Wow. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Roy ada buka macam tu kan. Bagi ribbon. Oh. Bagi apa? Belon ni ada. Wah lah. Ibu kan kembang macam helium kot. Wow, kek. Macam tak makan kek ke? Main melon je lah. Marah. Saya main je. Comel. Tak atas pinggan lah. Happy birthday. Selamat hari lahir ayah. Oh. Tak dapat. Point. Oh. Oh ya, ada kad. Wah, kat tak ada ucapan. Mana tahu. Happy birthday. May your day be filled with joy. Pak Roy bagi sekelingan kad guys. Boleh request. Oh, baik Misha. Okay, Misha turun bawah. Turun kawan ni. Tuan makin nak masa benar Amin. Ui, dia punya strawberry siap bergelis ni. Oi. Misha cheat guys. Jangan Jangan begitu mak tok dia. jangan bagi tahu mak tok dia. Nanti mak tok dia pun nak bagi masalahnya. Sedap. Sikit. Sibuk kan birthday kita kita nak Misha. Apa nak buat ibu? Bigger nak pena bigger. Nak bigger. Oh, dengar ada tu. Dengar ada tu. Tak rasa sini tu. Nak tengok. Mana dia? Nak access kat. Jom sini. Hai. Sama nama dia kolam. Kolam. Tapi sini best. Ada banyak kolam. Oh, sini ada ni lagi. Ayah jangan gemetar. Sini memang kena jaga mata. Sebab kita turun tadi kita dah bismillah siap-siap. Pun isteri kata silap order tang ni.
Syah, wah tu ada ni Syah. Ada orang nak candlelight dulu. Candlelight dinner. Macam ni apa itu? Ni sini. Belum. Ha tu tepi jalan yang ada tu. Syah. Hai jom kita pergi kolam tadi. Sana. Jom. Ada ni kan, apa nama? Swing tu. Ha, hujung. Oh, bestnya. Dia hangat tu. Syah dia tengok belakang tu. Ayah sedang nak train anak perempuannya. Hati-hati anak perempuannya apa tu? Berenang. Belum. Misha, sabar. Mari sini. Dia kalut. Dia kalut lah. Misha, peace. Muka mengantuk je tadi. Nak makan nasi gedok dia ni. Hey bulat. Okey, pegang sini. Ha. Yang ni lah Misha tunggu daripada tadi. Sagi pihak timur tu. Kat mana tu? Tak ada pun tadi kan? Tak, saya macam lalu ikut tadi tu. Oh. Dia nak tepuk ayam, Excited. Oh ni kena panang. Tak apalah, bagi dia ada water confidence dulu. Dulu sampai kena ayak ke muka tak ni Cik Azam kan. Allah, bahagia. Ni birthday siapa Syah? Handsome juga suami aku. Ha? Tak apa. Mana boleh dengar? Lagi dengarlah video dia. Alamak. Nanti dia dengar, dia tak dengar. Tu. Tak ada ibu, tak apa orang kalau boleh ngayak dengan ayah. Main ngayak ataupun naik motor. Dua tu ada dia. Ngantuk sofa tak tidur. Minum pun sikit saja. Janji boleh. Hei, anak darah tu. Cantik lah, subhanallah. Alhamdulillah untuk rezeki ni ya Allah. Cantik. Apa-apa pun guys, support saya. Beli popiah. Sea salt dan sebagainya. Okay, bye. Tu, ada orang buka excited. Saya apa? Cuma cerita kat ibu. Dia tunggu pagi ya. Dia main kepala you. Tu kan main kaki, main tangan. Oh, tidur tu kaki duk tendang ayuh lah apalah. Pasal apa? Tendang ayah. Oh, ingat pergi kolam. Dia kawan tidak awal mak ayah ni. Tak ada isyak lain ada. Dia mula. Dia tak sabar mandi kolam main tak puas. Orang suruh tidur pertama hari. Kalau mesti tidur pertama hari tak ada lah macam nak tertidur layak tu. Kan ni. Orang apa tak kan ni.
Kalau lepas bawah ni macam ni. Okay. Okay. Ready? We breakfast. You want to breakfast? Or you want kolam? Ada setengah budak jenuh kalau dah ambil breakfast mama. Cepatlah. Mama yang nak mandi kolam tu. Dah. Makan nombor 1. Kolam is nombor 2. Oh. Tapi kolam juga ke? Kolam ni dia kena pakai swimming suit. Kolam. I tak pakai rumah ni. Dia pun tak kecai. Ingat ke awal tu yang dia main tengok tu. Ingat dia nak marah. Bagus. Rasa dia memang hotel-hotel first time macam tu. Hotel-hotel first time macam tu ada punya ni. Dia punya lain lah. Waktu pergi tolong pun dia tak mahu habis lah. Saya kan mahu ni. Dia cakap tahu. Dia pergi ke lambat. Dia cakap tu. Tapi yang bellboy yang hantar barang itu tu Melayu. Siap bagi salam. Yang dok yang tengok kat kolam. Dia orang sama iPad tak. Itu dah nampak okey gila. Tapi cakap tahu tu pekat. Mamak India. Cina. Kata sepek dia duduk je kat tepi pantai kelam lah. Dia kata jaga lah. Takam kan. Duduk ni. Oh, Kena duduk di tempat. Duduk orang tu pula push round. Hai. Sana hai, cara hai. Hai, kata hai. Hai. Sini. Hai kat kamera. Hai. Hai, nama saya Mi Sha. Nama saya Mi Sha. Cepat. Baca doa bangun tidur tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Aduh, dia punya senyum. Hei, tu mahal. Anyih sampai tak kelih mata orang kata. Dah, pergi turun. Macam mana, Syah? Terima kasih. Minat sungguh lah Lula dia. Jom. Hei, terenang. Tak apa. Tali. Tak. Macam tempat ni mana? Kita nak pergi mana ni? Ibu dan Misha. Pergi mana ni? The most favorite activity. Aktiviti paling penting. Oh, tu pula. Tak nak kandung. Kita berjalan sampai lift tengah tu. Kau ada mesin apa? Tu lah sebab dia ada. Tu. Seadongnya si air dia tu. Sini bestnya. Orang biasa bagi ayat mana? Sini bagi ais. Favorite Misha boleh makan. Kecil-kecil. Nak ais. Nak Syah. Lift ni nak sikit. Malam awak cari tak jumpa. Kursi bagi ayam. Oh, kursi ayah. Ayah masuk ke ni. Ayah rasa macam ayah kurus sikit. Baru seminggu raya. Please press the button for the desired floor. Oh, yang excited. Syah. Syah, sana. Allah. Garden ni kita boleh pergi Macam boleh. Boleh Poket Anda kan. boleh. Gaya. Jom. Jom. Dalam. Pistachio bread.
Baca buku sebelum makan. Ha, apa tu? Dog. Dog macam mana dog? Dog macam mana? Woof. Woof. Cat. No, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tapi makanan tak sampai lagi. Ibu tengah duk ambil lagi. Awal macam orang makan. Macam-macam ni. I tak nak tahu nak explore. Ada pancake and macaroni. Mari kita bagi Masya makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Biskut, kopi tarik, kopi gula melaka, teh tarik, mesin kopi as usual. Ini milik kuih apa tu? Ini apa? Apple juice, pink guava juice, tak main lah cordial. Chocolate croissant, apple danish, sugar donut, truffle, sausage pan. Wow. Pita bread. Pur jagung manis. Let's go to the main food. Seafood sambal tapi letak imitation crab. Sambal udang. Sambal tempe. Si lemak. Fried chicken. Lagi masak ikan. Oh. Boleh buat lontong. Ada cheese, blue cheese, cranberry cheese. Donuts, more cheese. Cheese. Oh. Di rumah Dupa Ali mengangkat apa? Local products. Dia tahu macam apa? Macam dalam KMP tu, continental breakfast comes with the room, you see. Oh, Yang apa yang ni? oh ya, ya, lagi. Oren apa carrot? Okay, right. Bisa boleh tak tu? Mana ingat tak? Mana yuk? Buat breakfast. Buat tak ambil cheese? Ada Allah. Bawah ha. Dimsum pun ada. So, same tu tak pakai Mr. Bean. Sushi tak? Kena arak tak? Oh, boleh. Shit. Dah. Baca dengan ayamnya ha. Makan sendiri. Saya nak ambil nasi. Ha, boleh. Ha. Banyak sangat. Ni. Ha. Potong ni.
Okay, nak. Saya try. Nah, gunain. Saya gunain. Ni gunain. Guna sudu. Ni naik ayah. Makan tak Syah? Dia try tapi tak masuk. Tengok Bimo tak pernah tadi bagi jatuh dah tu. Semua pergi jatuh. Dia tak tahu nak apa orang. Allah. Tak apa yang ni. Tak pun bagi dia sudu tu. Sudu tu macam senang sikit. Ini panjang. Syah guna sudu ni. Ini sudu Syah hati. Okay, cuba try. Depan. Tak, Syah guna itu. Tak, sekejap dia panjang sangat. Bagi dia guna itu. Tak, ni Syah guna ni. Tak mau. Okay, guna ni. Okay. Makan. Baru nasi lemak. Nasi bolai. Tak makan macam sampai tempe, sampai Tapi sampai seafood dia guna imitation crab. tu je. I tengok lontong lah, try kan. Abang you, jadi makan tu. Abang you bawa balik dengan ni, makan lauk. Roti canai dengan chip. Oh, betul Makan banyak. Beli gelut tadi tu. Oh, itu ni ya? Keluar ni ya? Oh, sorry. Oh, itu dia. Kau tak mahu luar. Oh, apa? The perks of bangun awal. Nasib baiklah Misha jenis. Nasib baiklah Misha ni jenis morning person. Orang bangun subuh, dia pun bangun. Lewat sikit lah bu. Pukul apa lah? Pukul 9, which is quite early lah. Tapi orang duk batok guys nak masuk breakfast. Dia boleh lewat. Orang makan awal. Oh tu dia pun beritahu ni 8 ke 9 slightly busy. 9 ke 10 tu peak hour. Tapi memang macam tu. Nak pergi jalan-jalan dulu. Kau tak larat? Naik bawah. Tak payah je. Naik atas. Taman tadi tu kita pergi atas tadi tu. Ha? Taman tadi. Tak mau. Baju air, baju tidur. Okey je dia. Dah lah. Tak mau lagi baju air kotong. Jom. Ayah dah bagi keluar ya. Ya Syah. Come. Jenis tak mau baju tidur peluh sangat. Oh tu. Seronok lah tu. Seronok tu. Syuh. Mak dia hidup. Wow. Sangat lah. Healing macam kata. Pantai. Oh lomo. Tu dia gazebo. Sampai lah. Oh, dah. Kesimpulannya bangun lawan untuk breakfast guys. Anak jenis tak jenis makin payuh, makin pagi Allah. Misha, ayah harap sampai waktu sekolah lah Syah senang bangun pagi. Kita jenis makan pagi kan. Oh, healing. Saya lagi makan. Wah, Syah. Best tak? Saya tidur ini ya. Duduklah baring tu betul. Saya takut. Okay, bye. Apa tak kata?
Cawan tu dah kenyang pening melugai. Kita nak pergi mana ni, Bu? Aduh panasnya. Baru Pantai. Tak apa. Ibu dah pakai sunblock. Ni pokok apa? Pokok asam. Yo. Oh. Ish. Ha? Tengah banyak betul kan. Daun. Jom. Mana? Daun. Ni pokok asam. Dah pula menikmati pokok pula. Tamarind. Panas. Tu dia pokok. Syah. Ni. Ni, tengok. Dia buat bentuk shape. Oh, jadi star. Go, Pi. Ni, masuk dalam ni. Bintang. Grounding. Syah, ayah dah ready nak tanam, Syah? Are you ready to be tanam? Go. Saya kata Misha nak main, nak mandi kolam, bukan nak main basah. Main dulu. Ni, grounding dulu. Kan, bukan? Dah, si geli lah. Nah, Syah. Tak ada ibu. Tak ada ibu. Ya. Baring. Tak cukup dalam lah ya. Tak apa, kita tanam ke kiri dulu. Tak ibu kat bawah. Oh, nak. Okey, Misha nak tanam di sini. Nak. Tak korek lagi. Okey. Geli ya. Tanam. Kau bagus tau, ada badan lagi. Loh, Oh, no. Jaga kaki. ibu nak main ni. Alah, Syah. Tu dulu ibu dengan ayah kecil mana ada benda macam tu. Tak Wan tak nak bagi. Dah nak beli lah. Apa jumpa ni? Cawan tepi pantai hak tu lah kami duk main. Awak Hari ni ni betul. tengok online beli. Alah. Asal dia mahal kau beli ni tu. Tak, dulu mana ada kedai Iko, mana ada Shopee. Sama dulu raita mahal tau. Mahal satu dalam keadaan gaji. Dulu gaji 700. Pakai mana nak mampu. Imat lah. Tapi dulu anak amal. Ni. Oh, Amazon. Wah, Syah. Ada monkey, Syah. Monkey macam mana? Oh. Tak ada dulu, Syah. Ha? Wah. Oh. Okay, Syah, go. Oh, tu. Bukan takut.
Pergi kena ibu. Sabi mana ni Syah? Oi, dia basah elok. Tahu. Ha. Ayang, cakap ke Maya? Ha. Dia pun sibuk lah. Ni kakak. Oh. Setahun tengah. Tiga. Ni bagi ayah dia lagi. Ni dia. Baguslah biaya bawa anak. Oh, 6 bulan 8. 6 bulan sama bagi. Yang tu dah tua lah. Sesuai budak-budak macam ni. Dari mana? Dari Kedah. Oh, Kedah. Boleh. Joki. Jom, banyak lagi tempat ni. Kolam mahal. Dia mandi kolam mahal. Dia bakal masuk kolam. Air. Laut ke kolam ke apa. Dah. Kolam lah dah. Loh, dia tak mau pergi dah. Jumpa yang dia suka. Dah cepat. Sudah. Dia nak main. Ayolah. Okey. Kawan. Main dengan kakak main elok. Main. Kawan nama dia je. Sama. Kawan dengan shower apa nak kata. Tinggal kalau ada pipe lagi syok. Kita kena pergi ayat timur tu. Biar ibu rakan kita tu. Itu apa? Kau tunggu ayat timbon. Ayam timur besar. Timbon kilo. Tengok dia gede-gede lah. Ni dulu. Yang ni. Dekat yang ni dulu. Betul. Lagi. Ayah boleh tolak ni. Tengok ni Ahmad. Ada? Ya. Ayam masuk muka. Oh, tu. Terkejut ayam kena muka. Jom masih kolam. Jom, kolam. Ya. Let's go. Sudah. Hari ni bersih tidak mengantuk. Tapi tu orang macam ngantuk juga je. Timing dia okey. Oh, 12. oh 11.30. Badan dia kata. Oh, makin Malino ni. Lepas tu makin petang tu pula cari nasi. Oh. Soalnya dia ni malam-malam bangkit, excited. Apa senyum? Esok balik rumah mak tu tak ada kolam ah. Dia kata ada kolam kat luar. Mujak tak ada bastak. Kalau ada bastak balik sambung pula dalam bilik. Oi. Kids room lah petang ni. Kan?
dia terhibur ke? Duk banyak kaki. Ayah nak ajak berenang. Okay, berenang. Jom. Oh, macam tu. Okay, kaki. Dia nak konyeh tak habis. Dia rasa macam kau nak geletek. Bye, Bu. Bye, Bu. Macam mana, Syah? Bye, Bu. Oh, no. Hati-hati ikut tersemar ke depan. Okay, kat sini ada Kidzania. Hai. Oi, nak main masak-masak. Ibu, jom kita. Hai. Ni basuh pinggan. Syah basuh pinggan. Sini basuh pinggan. Oh. Sini Syah basuh pinggan ni. Ya. Oh, tak mau. Ha? Kecil-kecil. Tu dalam. Oh, sibuk. Pakai hak ni ada mana? Syah. Ha? Jaga budak ke sini. Tengok syarat ni. Hai, sayang. Jom kita masuk dalam ni nak. Syah. Masuk dalam ni Syah. 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 Syah tengok ni Syah. Blok. Syah macam blok dekat rumah tak? Bisa. Tutup kan. Ada slide. Wah, Syah nak pergi ni tak? Taman. Syah. Syah, slide. Dia tak selesa pakai token lah. Dia lancing. Oh. Ni boleh masuk dalam ni Syah. Nak main Lego tu, nak main bokong kau. Angkat kaki. Lego size. Big size. Buat benda apa? Oh. Ha, meh. Oh. Kita buat bagi tinggi. Oh, macam ni. Lagi, lagi. Uish. Baring Syah, baring. Baring. Ha. Apa passion tu? Apa passion lah? Berenang. Tu, menunjukkan skill. Jump scare. Jump scare. Mangkuk.
dah. Jom. Ada bird, ada bird tak? Ada burung tak? Ini apa buat? Anak dah tidur, kita buat apa kan? Kita makan. Oden beli pukul 4 tadi. Sejuk. Ni pukul 10 nak makan. Sebab ada budak tak mau lena tadi. Dia sonok. Oh nampak lah. Biar dia tidur dulu. Esok bangun kita breakfast dah. Macam mana? Rindu lah lama tak makan? Asyik makan keadaan. Berharap. Bau dia sedap. Dekat satu je ni. Dekat kali je. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tengok Papa Jola. Apa? Siapa tu? Dia dekat rakam tak? Ini tu sentuh rumah padahal. Dah. Dia sebenarnya dia ada rasa manis dia. Dia lebih juga sikit. Ada sana dekat kan. Tak kacau. Tengok budak ada kat 7E tadi kan, ada budak-budak apa ni, makan samnya hak ori tu. Sedap Allah. Kilap tak lihat ori. Adik tengok. Budak makan ramen. Baru nak